Okey. Kemudian yang kedua, kita juga ada sweet. Macam kita tahu lah, kita dah jaga sel kita tadi. Kita yang kedua nak bagi sihat, kita kena jaga pemakanan kita. Pemakanan kita ni paling penting, kalau boleh tinggalkan gula putih. Kalau kata payah sebab apa? Naklah manis-manis juga kan. Takkanlah hari-hari nak makan tamak Zul kan. Kita ada biasa daripada umur-umur selit mata tu nak makan manis. Tiba-tiba dalam umur 50 tinggal gula. Payah, betul tak? Tapi maksud kat sini bukan kita tinggalkan manis, tapi kita tinggalkan gula putih. So kat sini kita sebenarnya banyak alternatif lain yang boleh gantikan gula putih. Contohnya macam Zamsweet. So sebenarnya kalau orang tahu kan, sehari-hari KKM gariskan panjang kat kita untuk ambil gula putih sebanyak mana macam? 2 senduk. 2 sudu 1 camca. Apa 2 sudu kecil lah, 2 sudu teh. Tapi kita rasa-rasa daripada pagi tadi berapa sudu dah ambil? 2 senduk. Lagi sendok, lagi nasi goreng. Nasi goreng pun mesti campur gula juga tak? Teh tarik dan sebagainya lah. Itu pun dah berlebih. Jadi kita kalau boleh tinggal semua, kita kurangkan dia. Sebab kita nak tinggal gula tua itu mungkin agak sukar. Tapi kalau boleh kita gantikan. Mana-mana kita rasa boleh tukar gula putih pada Zamsweet, kita gantikan. Sebab Zamsweet ni memang kita formulasikan dia untuk boleh bubur dalam masakan dan boleh guna minuman. Dan juga boleh bubur untuk kulit. Kita ada tak banyak feedback daripada orang kan? Dia kata saya ada masalah eczema, psoriasis, ruam. Dia ambil Zamsweet, dia pun dalam botol, dia spray dan memang lega. Tapi saya beritahu kenapa. Dan ada kok orang kata ubat ajaib. Kok orang lain kata, doktor saya nak beli ubat ajaib. Saya beli ubat ajaib dan telah banyak sangat ni. Oh Zamsweet. Sebab banyak dia ada jual Zamsweet. Memang banyak orang kata apa? Testimoni ahli-ahli dia yang mana sakit kulit, yang mana stroke, yang mana rambut tu berubah dan hitam balik. Dia banyaklah tu daripada ubat ajaib. Tapi nanti saya akan beritahu macam mana bahan-bahan dalam ni yang dijadikan sebagai ubat ajaib. So dalam Zamsweet ni kita gabungkan 3 bahan utama. Yang pertama kita masukkan buah mong. Selalunya teringat sebelum ni kita orang guna stevia, betul tak? Daun stevia sebagai pengganti pemanis. Tapi kat sini kita gunakan buah mong. Sebab kita dapat tahu yang actually buah mong ni dia ada banyak kebaikan dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia rasa dia sama macam gula putih. Dan bila kita bubur banyak-banyak pun, dia tak tukarkan rasa minuman tu jadi payah. Sebab sebelum ni kita selalukan dengan stevia, rasa dia belum banyak, dia jumpa rasa tak payah untuk pahit. Jadi bila orang lama-lama orang suka ni, orang tak mahu dah. Orang beli lepas tu orang letak dalam peti ais saja, nak minum dah. Betul tak? Nak sihat pun tak apalah, aku biarlah. Dia kata asalkan rasa sedap kan. Tapi kat sini memang kita gunakan buah mong yang mana rasa dia sama macam gula dan tak menukar rasa minuman jadi payah. Dan lain daripada itu juga, buah mong ni juga dia tinggi dengan kandungan yang boleh kurangkan keradangan. Dan keradangan tu contohnya macam apa? Contoh kalau orang yang sakit tekak kan, batuk-batuk, tekak kering, boleh minum. So dia akan kurangkan masalah tekak tadi. Yang kedua, dia ada juga bagus untuk masalah sistem pernafasan. Orang asma, orang batuk, bubuhan ni dalam minuman dia akan bantu. Dan kemudian yang kedua, kita masukkan ekstrak saffron. Buat pengetahuan semua, saffron ni adalah salah satu bahan yang kita memang pun dalam semua produk online kita. Dalam lifestyle kita pun saffron, dalam Zamsweet kita pun saffron, dalam Vitagood saffron, dalam kopi dan koko pun kita letak saffron. Sebab actually tahu saffron ni salah satu bahan yang sangat-sangat bagus. Nanti saya akan terangkan lagi lanjut lah. Dan yang ketiga, kita masukkan Aquamin F. So Aquamin F ni adalah salah satu mineral laut ataupun kalsium rumput laut yang tinggi dengan mineral. Dia ada lebih kurang 72 mineral dalam Aquamin F tu. Sebab kita ni sehari-hari kita nak makan 72 mineral tu sebenarnya tak cukup. Betul tak? Sayur bukan dia tak tepi lah, tak mati tu baju biru. Makan sayur tak? Makan sayur tak? Kalau selalu 22 ni memang susah nak makan sayur. Betul tak? Buah pun kadang susah. Jadi nak mudah, titik tak lepas Zamsweet dalam botol minyak tu bawa pergi semua dah. Bila kita minum, dia dapat cukup mineral. Dan bila cukup mineral tu dah nak bantu untuk oksigen sampai ke otak. Dia tak bagi mereka rasa mengantuk, tak bagi mereka cepat letih. So Zamsweet ni untuk semua peringkat umur lah, boleh bubur dalam minuman.
Okey. So, Zasui ni lain daripada dia boleh sebagai pengganti gula. Yang kedua, kita jadikan sebagai functional food. Sebab dalam satu botol ni terdapat banyak kelebihan. Yang pertama, dia boleh gantikan gula. Dan yang kedua, untuk orang yang macam nak cut sugar kan, nak bagi orang apa, nak turunkan berat badan, memang sangat-sangat bagus lah. Kita ada banyak testimoni kat sini yang mereka ni berjaya turunkan berat badan lepas ambil Zasui dan lepas ambil dan kopi dan buku. Sebab apa? Sebab dia boleh cut sugar lah. Dan yang ketiga, dia juga bagus untuk orang yang ada masalah saraf ataupun lengu-lengu, kebah-kebah. Sebab apa? Sebab dalam ni kita masukkan Aquamin F tadi yang mana dia cukup dengan mineral. Contohnya macam magnesium, kalium, fosforus, yang tu lah yang dia akan bantu saraf kita ni bagi imun. Dikurangkan kejang-kejang. Sebab orang yang kurang mineral ni tu yang dia masalah kejang, lengu pula, kebas dan sebagainya. Sebab badan kurang mineral. Jadinya Zasui ni dia akan bantu untuk replenish balik ataupun dia gantikan mineral yang kurang dalam badan kita. Dia akan bantu. Okey. Kemudian saffron juga. Saffron. Saya fokuskan saffron. Saffron ni dia bagus untuk mata. Salah satu bahan yang sangat baik untuk mata. Okey, mata kita ni kan sentiasa terdedah dengan cahaya, betul tak? Cahaya daripada lampu, cahaya daripada matahari ataupun kita panggil sebagai sinar UV. So sinar UV tu dia akan buatkan mata kita ni meradang yang akan hasilkan katarak. Sebabkan oleh exposure of sun ataupun pendahan pada cahaya matahari. So bila sel kita lemah, bila sel kita tak being protected by antioksidan, itu jadi masalah katarak. Jadi saffron ni dia akan bantu untuk masalah katarak. Jadi dia akan kurangkan risiko. Sebab bila orang tu dah ada katarak, dia boleh makan ubat lah untuk hilangkan. Tak boleh, hanya boleh hilang dengan buat pembedahan sahaja. So kalau kata sebelum ada katarak, kita kurangkan risiko untuk ada ataupun dapat katarak. Okay, dan yang juga saffron juga dia bagus untuk untuk kawal kita punya kadar gula dalam darah. Dia akan kawal kadar gula dalam darah. Yang ketiga, dia akan bantu untuk masalah masalah mental, contohnya macam keturunan ringan, anxiety dan sebagainya. Sebab dalam ni dia ada satu bahan yang dia akan stabilize kita punya hormon. Contohnya hormon serotonin, dopamin, oksitosin dan sebagainya. So hormon lah yang mainkan peranan untuk kita punya mood, kita punya ketenangan, kita punya mood dan kita punya relaxation. So contohnya macam serotonin. Serotonin ada salah satu dua hormon yang akan bantu untuk kita rasa tenang. Kemudian yang paling juga, saffron juga dia akan bantu untuk orang yang ada masalah hidung. Sebab tu kebanyakan kan kita dapat balik feedback dari doktor lepas saya amal Zasui kan, saya minum tu rasa macam lega, cepat orang kata apa? Nyenyok hidung. Dia rasa nyenyok hidung. Dia rasa bila hidung pun jerak ni maksud dia